Berita terkini JKR hari ini, tanggal 7 Mei 2025, iaitu Rabu bersamaan dengan 9 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 34 mata memandang. Seperti biasa berita utama JKR, live Presiden JKR berlangsung dengan rutin harian iaitu mencari tapak 10K tapak oleh Abah Ji Presiden JKR bersama dengan ahli JKR yang lain. Dan alhamdulillah pagi ini pengagihan 1 tan beras hari ini dilaksanakan di kediaman Ustaz Jazuli Purnomo. Dan tempatnya di di kawasan tempatnya lah iaitu di Brebes, Jawa Timur, Indonesia. Dan jumlah semua beras yang sudah diagihkan oleh family JKR iaitu daripada JKR berjumlah setakat hari ini 83 tan beras. Alhamdulillah. Dan yang mana beras tersebut pagi tadi diagihkan secara percuma dan tempat pengagihan beras hari ini iaitu di yang pertama Pondok Pesantren Darussalam Jati Barang Brebes. Yang kedua kita ada Pondok Pesantren Umul Mahasin Jati Barang Brebes. Ketiga, Pondok Pesantren Al-Ihsan Kabunan Tegal. Yang keempat, Pondok Pesantren Darul Qudwah Kabunan Tegal. Dan untuk pengagihan beras seterusnya esok pagi tadi di Ustaz Jazuli yang menguruskan, alhamdulillah. Dan esok untuk pengagihan beras seterusnya akan dilaksanakan di kediaman Kang Abdul. InsyaAllah besok Dan live pagi tadi dimulakan dengan lagu Rukun Islam daripada Allah Yarham P. Ramlee dan juga Allah Yarhamah Saloma lagu Rukun Islam dan pada hari ini kita masih lagi dengan topik Nabi Ibrahim iaitu Rukun Islam ada kaitan yang kuat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita punya Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah kerana kita menyampaikan secara lisan atau tauhid. Secara lisan tauhid, dan tauhid itu maksudnya mengesakan Allah dengan yakin yang mutlak bahawa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi dan memiliki sifat kesempurnaan dan tauhid. Dan tauhid itu menjadi asas utama bagi akidah Islam. Dan kaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kerana antara satu gelaran Nabi Ibrahim ialah Abu Tauhid, iaitu bapa tauhid kerana baginda sangat tegas menentang penyembahan berhala dan kesyirikan selain kepada Allah ketika itu. Itulah kaitannya. Dan kedua, kita ada solat 5 waktu. Kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Hajj ayat 26. Kerana Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dibantu oleh anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah. Kenapa bersama Nabi Ismail? Bukan kerana Nabi Ishak. Kerana ketika itu Nabi Ishak masih kecil pada waktu itu. Dan antara satunya ini diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kerana nanti akan datang keturunannya yang amat mulia iaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada juga iaitu kita punya rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya setiap para anbiya yang terdahulu akan melakukan ibadah berpuasa. Dan mereka adalah orang yang taat beribadah dan menahan diri dari hal-hal berkaitan duniawi. Dan menunaikan zakat. Kerana Nabi Ibrahim sangat dermawan. Kita semua tahu kisah Nabi Ibrahim yang bahawa beliau sangat dermawan, suka tolong orang dan setiap malam memberikan makanan, memberikan orang makan. Dan inilah konsepnya kerana zakat kena berbagi. Dan sejalan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat peduli dan orang kata sangat ambil berat tentang fakir miskin. Mengerjakan ibadah haji langsung berkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kerana Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Dan ibadah kurban kita ambil daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang rela menyembelih dan disembelihkan. Itulah dan rukun Islam yang kelima ini mempunyai kaitan dengan Nabi Ibrahim kerana beberapa ibadah dalam Islam yang menjadi rukun Islam bersumberkan dari ajaran perjuangan Nabi Ibrahim. Maknanya diberi penghormatan yang sangat tinggi iaitu semua orang setiap hari 5 kali akan berselawat kepada Nabi Ibrahim
di dalam solat mereka. Masya Allah. Nah, ini yang dimasukkan oleh Abah Haji tadi. Rukun Islam ada 5. Dan semuanya berkait rapat dengan orang kata kisah Nabi Muhammad Nabi Muhammad pula. Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, dan kita ada sedikit tadi huraian daripada Ustaz MYU, iaitu gelaran Khalilullah, iaitu kekasih Allah diberi sebelum peristiwa kurban Nabi Ismail. Allah membuktikan yang mana memberikan ujian-ujiannya sebegitu banyak kepada Nabi Ibrahim dan akhirnya beliau dapat menjalaninya semua dengan sukses. Itulah sedikit huraian daripada Ustaz MYU. Dan pagi tadi doa penutup dibacakan juga oleh Ustaz MYU mengakhiri berita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan infak beras di kediaman Ustaz Jazuli dah pun selesai dan kita mencapai 83 tan beras diinfakkan oleh JKR. Dan insyaAllah besok 1 tan lagi di kediaman Kang Abdul. Dan kita mencapai 84 tan beras yang akan kita infakkan dari JKR esok insyaAllah. Alhamdulillah, syukur nikmat syukur nikmat Allah SWT diberikan lagi 1 hari lagi untuk kita semua berkongsikan ilmu yang kita dapat kepada semua yang mendengar. Alhamdulillah. Dan itu saja berita, orang kata berita terkini ataupun liputan aktiviti JKR hari ini. Dan petikan suntingan berita hari ini daripada saya sendiri, Fira Zafira, Kak Nah dan juga Siti Sharifah. Alhamdulillah. Okey, tak ada kata-kata mutiara. Fauzan pun tak ada. Saya pun keseorangan hari ini. Dan juga ada macam-macam masalah. Kita apa, Alhamdulillah dapat selesai dah berita kita. InsyaAllah besok kita berjumpa di live Abah Haji pagi untuk sambung dengan kisah para anbiya kita insyaAllah. Esok kita ada lagi 2 hari Khamis Jumaat. InsyaAllah kita jumpa esok di live Abah dan juga berita JKR pada esok malam. Terima kasih semua yang hadir support. Sebelum mengakhiri berita pada malam ini, saya putarkan lagu single kedua JKR International, iaitu lagu Cinta Sebenar daripada Fendi James. Fauzan tak boleh naik. Dia